Apakah nombor perdana terkecil? 1. 2. 2, betul. Nombor perdana lah. 1-0. Berapakah punca kuasa 100? 10. Betul. Sorry. Adik jawab dulu. Berapakah jumlah sudut dalaman segi 4? Tak, 90. Jumlah. Sudut dalaman 360. 90. Betul. Sudut lama ingat satu sedih je. Berapakah negatif 6 tambah 7 darab 8? 50. Betul. Laju. Berapakah 3/5 dalam bentuk peratus? 0.6. 60. Betul. Lah, ya peratus, ya Allah. Bidang matematik apakah yang mengkaji data? Statistik. Betul. Ah. 4-2. Siti beli 3 kotak apple dan 2 kotak oren. Sebuah kotak apple ada 15 biji. Kotak oren ada 12 biji. Berapa banyak buah yang Siti beli? Mana tahu dah. 69. Betul. 4-3. Adik bisa oren dengan apple tadi. Berapa hari ada dalam 13 minggu? 13 minggu. 42. Bukan. 91. Betul. Ha. 4 sama. Ali ada RM230 dalam dompetnya. Okey. Dia ada 2 keping RM50, 3 keping RM10 dan 4 keping RM20. Selebihnya adalah duit kertas RM5. Berapa keping RM5 yang dia ada? Betul. 5-4. Oh, oi. Mana boleh dikira dulu? Cashier.